Hai, morning. Hari ni 23 Mac. Alhamdulillah. Korang ada rezeki lagi peluang travel bermusafir ke bumi Danang. Hai, korang dah boleh. Alhamdulillah kita orang dah sampai di bumi Danang. Sekarang pukul 12.10 minit waktu Malaysia, tapi kalau waktu Danang ni pukul 11.10. Dia lewat 1 jam daripada Malaysia. Tapi Cik Syah tengah tunggu seorang lagi yang dah tertinggal. Cik Syah. Where's Cik Syah? Cik Syah. Cik Syah. Hai. How many people follow, right? Yeah. Okay. Okay, Alhamdulillah kita orang dah selesai semua. Tertinggal beg pula dah. Sekarang ni kita orang dah ikut tour agent, travel agent kita orang. So ini transport kita orang untuk 4 hari ni dekat Danang. Kita orang dekat Santra Marina Danang untuk jalan-jalan dan minum kopi. Tapi dekat sini tak ada halal food katanya. Cuma kita masih kenyang lah. Hai. So kita orang saja duduk-duduk dekat Santra Marina. Santra Marina. Santra Marina. So kita minum kopi. Kita order 3 je kopi untuk berjimat cermat. Kita order coconut coffee, Vietnamese coffee, and then apa ni tadi? Chocolate cream coffee. Coconut coffee, chocolate, salted cream dan Vietnamese milk coffee. Let's try. Bismillah. Oh, yang coconut ni sedap. Pekat. Sedap lah. Rasa santan campur kopi. Sedap. Ni. Ni Vietnam ni pekat bang. Just how I like it. Memang tak tidur ni. Biarlah. Dia pernah tertidur. Tak. Sedap. Tak kelat. Sedap. Lama. Kan? Ni Sedap coklat. pula ini. Ni coklat. Coklat salted cream. Dia nampak ada bawang goreng kat atas. Dah, ni bukan nasi. Tak. Yang abang punya dan ni. So, Oh. ni untuk kopi kita. 215,000 dong. RM32 untuk 3 kopi. Okey lah. Lebih kurang RM10. Santra ni dia ada kafe dekat tepi laut. Sangatlah cantik dan bangunan dia sangat unik. Dia macam Santorini. Cantik warna biru putih. Bangunan dia putih.
Dan pintu dia biru, sangatlah cantik, estetik sangat. Dan korang boleh minum kopi lah kat sini. Tapi makanan kat sini tak halal. Sayangnya lah tak dapat nak makan. Kita just boleh sightseeing kat sini, jalan-jalan, OOTD. Tuh cantik warna laut dia pun biru. Cantik sangat. Jom kita naik atas, tengok ada apa kat atas. Dia cuaca panas tapi taklah panas sangat. Sekarang 28 darjah Celsius. Kita masih boleh bertahan lah berbanding Malaysia. Kita dah biasa kan. Ni kita kat atas. Tempat nak bergambar-gambar jugalah. So ni daripada atas. Sangat cantik nampak. Semua. Alhamdulillah kita orang dah selesai dah minum kopi dan ber-OOTD dekat Santra Marina. Sekarang kita nak pergi check in hotel. Cantik tempat ni. So kalau korang yang perempuan tu nak datang pakai dress tau, cantik sangat. Pakai dress bunga-bunga kan, macam Hawaii tu. Cantik, ber-OOTD. Sekarang kita dekat Lin Ung Pagoda. Dapat tengok pemandangan lah daripada atas bukit ni kan, pemandangan laut tadi tu, tapi dari atas bukit ni. Panas jugalah, dah berasa lah panas berpeluh-peluh dah ni. Tapi okey je, dia ada angin sikit-sikit. Pagodanya tinggi. Tu belakang tu. Sekejap lagi kita pergi tengok dengan lebih dekat. Ada juga taman yang ada rusa dan ada tu Lady Buddha maybe. Tu statue tu. Sejuk sikit kat sini kan. Wow. Kat sini banyak statue. Dan boleh tengok pemandangan. Ada anjing 2 ekor. 3 ekor actually. Bonsai pun cantik. Tu kita boleh tengok pemandangan laut dekat ujung tu. Dan ni Buddha. Wow, cantik sangat pemandangan. Cuaca pun baik. Wow, cantiknya.
nak pergi tengok Lady Buddha yang besar sangat atas bukit tu. Yang 6-7 meters. Yes, 6-7 meters tu. Kita just nak melawat, tengok seni binaan dia. Bukan nak mengagumi, sekadar nak melihat. Sangat tenang tempat ni. Tengok. Sebab dia banyak pokok-pokok, tu dia redup kan. Pokok dia pun cantik, jenis rendang. Cik Syah suka sangatlah tempat macam ni. Dia macam mendamaikan dan menenangkan. Dia tak jauh sangat pun nak jalan, tak sampai 5 minit. Dan tak mendaki, dia mendata je, so tak penat lah. Bolehlah pergi tengok. Okay, kita dah hampir dah. Tu nampak dah. 67 meter. 6-7 meters. So, kita dah berada betul-betul di depan Lady Buddha. Okay, sangatlah besar. 67 meter. Persekitaran dia. Kat sana tu macam biasalah, boleh tengok pemandangan. Kat sini pun ada orang boleh ambil gambar. 50,000 dong. Sini. Kalau kita pergi kat ujung ni, boleh tengok pemandangan laut. So kawasan ni, kat Santra Marina ni, dia memang dikelilingi laut lah. Sangat cantik. Wow. Oh, cantik. Tu. Oh, cantik.
dah selesai melawat Lady Buddha besar. Tapi okey lah sebab orang pun tak ramai. Kita nak ambil gambar pun senang. Tak ada berebut-rebut. Dan dia banyak pokok-pokok lepas tengah panas terik. Tapi ada angin sebab dia tepi laut dan redup sebab ada pokok. Cantik tempat dia sebab banyak pokok. Banyak bunga. Banyak pokok. Pokok bonsai cantik. Kita orang dah sampai hotel. Cantik sangat hotel dia. Harga sangatlah murah tau. Nanti Cik Syah share dekat bilik hotel nanti. Harga-harga hotel kat sini. Dan tempat dia sangat meriah. So kita nak check in dah. Sekarang dah pukul 4 petang waktu Vietnam. Hai. Kita dah siap dah meregister dekat kaunter hotel. Sekarang kita nak tengok bilik. Cik Syah ambil 2 bilik untuk 3 malam. Tapi harga tak sampai 300 pun. Cuba kita nak tengok condition bilik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cantik bilik ni. Kita dapat queen bed. So okey. Sofa ada ni. Ni free air free tapi mi bayar tapi pun tak halal. Dan kita boleh nampak ni kedai-kedai yang tadi tu yang meriah kat bawah tu. So nice. Malam kan kita tengok. So dengan harga 289 untuk 2 bilik 3 malam tau. So far Cik Syah rasa berbaloi lah. Mana nak dapat kan bilik macam ni dekat KL pun. Bilik kecil daripada ni 100 lebih kan. Ni okey. Untuk 3 malam tu orang. Bukan 1 malam. 3 malam 2 bilik. RM289. Toilet dia pun besar. Tu. Ni toilet. Tempat mandi pun asing. Toiletries pun ada. Ni hair dryer pun ada. Okay, so kita ada masa lebih kurang 40 minit untuk solat Zuhur dan Asar. Lepas tu kita nak turun dinner pukul 5 petang waktu Vietnam. Jumpa korang waktu dinner. Sekarang pukul 5 petang, Cik Syah dah ready untuk pergi dinner. Malam ni kita pergi Karim Restaurant. Travel agent akan bawa kita orang pergi sana lah. Lepas makan, kita akan pergi cruise untuk tengok sunset. Dan juga malam ni pergi tengok Dragon Bridge. Okay, jom. Ni persekitaran hotel. Bawah hotel je ada farmasi. So kalau sikit kepala, sikit perut, senang. Okay, ada banyak juga tempat urut-urut, spa apa semua. Okay. Lepas tu ada kedai runcit kat depan ni. Nak sewa motor pun ada, massage semua ada. Okay, tapi ni semua local food lah. So tak halal lah kat sini. Susah sikit lah kan. Tapi seronok lah, kita just nak tengok-tengok kan sightseeing tempat orang. Menarik lah tempat dia. Sibuk. Cik Syah dekat Abdul Karim Halal Food untuk dinner. Tak jauh lah daripada hotel. 7 pagi hingga 9 malam. Salam. 4 orang. 4 orang. Okay, nak boleh meja kosong. Okay. Okay, so makanan dia ada makanan Melayu lah. Nasi putih, sambal sotong, kari ayam, roti canai pun ada. So bolehlah kalau nak try. Makanan yang Vietnam pun ada juga. So sebab kita kat Vietnam, Cik Syah nak try makanan Vietnam. Semua makanan dah sampai dah. Cik Syah order nasi goreng seafood. Sebab tadi order mihun daging tu tak ada. Mi daging tu kan, mi daging tu tak ada. So terpaksa lah order nasi goreng seafood. Anak Cik Syah order bihun tom yum. Dan husband order nasi dan juga ayam kicap. Tapi nampak macam ayam cili ke apa ni. Bismillah.
Alhamdulillah Cik Syah dah selesai makan dah dekat Abdul Karim. Makanan so far sedap, kecuali tom yum dia je. Tom yum yang tak berasa tom yum lah. Sebab dia Vietnam kan, Vietnam tom yum lah kot. Cuma yang lain sedap. Nasi goreng dia power betul. So driver dah pick up kita. Kita on the way nak pergi cruise. Tak tahulah sempat ke tidak dengan sunset. Rasa tak sempat dah ni. Dah pukul berapa ni? Pukul 6.17. Dah pukul 6.17 dah tak sempat ke sunset. Suasana malam di sekitar Danang. Tu dah nampak dah Dragon Bridge. Wow, cantik. Next, kita dah sampai dekat cruise. Kita nak menaiki kapal berwarna-warni kapal dia. Banyak rupanya kapal dia. Tu. Ya kan ada satu je. Banyak rupanya. Dan cantik Bandar Danang malam-malam berlampu semua. Sangat cantik. Dan sejuk. Kat sini tempat beli tiket. So inilah harga tiket dia. Ada banyak kaunter. Cik Syah pun tak pastilah setiap kaunter tu. Mungkin macam Bus Express dekat Malaysia kan. Berbeza-beza. Beli tiket yang tu naik kapal yang mana kan. Mungkin macam tu lah kot. Sebab Cik Syah punya tiket tadi semuanya tour guide uruskan. Kita tinggal bayar je. Cik Syah dah beli dah tiket. Satu tiket dewasa RM150,000. Lebih kurang RM22 macam tu. Tapi kita kena tunggu sampai pukul 7 baru pergi balik. Dan boleh cruise. Lagi setengah jam. Sekarang ni pukul 6.30. Okay, dah hampir pukul 7 dah. Diorang pun dah panggil Cik Syah untuk pergi ke kapal. Tak tahulah kapal mana satu. Kapal sebelah si ada tarian tu. Janganlah ada tarian atas kapal aku nanti. Dalam seksi-seksi ni ada anak bujang semua kan. So ni diorang punya kapal. Dia surf tembikai air.
Alhamdulillah selesai dah kita orang cruise. Seronok sangat sebabnya penuh dengan lampu-lampu warna-warni. Memang meriah dan naik kapal tu pun meriah sangat. Asyik ada orang menari-nari. Tapi yang tu tak best lah. Sebab dia seksi sangat kan. Tapi seronok lah. Dia pusing sepanjang sungai ni. Sungai ke laut tak pastilah. Dia jauh juga. Dia cruise tu jauh. Lepas tu dia melepasi jambatan Dragon Bridge tu. Dia melepasi tu. Lepas tu ada satu lagi jambatan. Semuanya berlampu-lampu. Kita nampak bangunan-bangunan tepi kiri kanan semua berlampu-lampu. Patutlah tadi masa sampai nak beli tiket tu saya nampak kiri kanan semua bangunan berlampu-lampu. Rupanya untuk ni lah pemandangan ketika kita naik cruise. Dan cruise sangat banyak sangat banyak, lebih daripada 10 biji. Mungkin ketika musim-musim percutian ramai pelancong kat sini kan. Tadi pun ramai, hampir penuh juga tadi. Yang Cik Syah punya cruise tadi tu kan hampir penuh. Okay, dia punya tiket pun okey lah, tak overprice. Still mampu milik. Lebih kurang RM23 macam tu. Dia RM150,000 dong. So lebih kurang duit kita RM23 macam tu lah. So okey lah kan, datang jauh-jauh kita sajalah try kan, tengok. Sebab yang kat Melaka dah try, dekat Sarawak pun dah try. So kali ni kita try dekat Da Nang, Vietnam pula. So sekarang kita orang on the way ke tempat drop off tadi untuk jumpa kita punya tour guide kita. Dan lepas tu kita ada program last malam ni, nak pergi pasar malam. Acara yang ditunggu-tunggu. Okay, our next destination. Inilah yang ditunggu-tunggu. Night market. Daripada pagi kita dah jalan-jalan, cuci mata, menenangkan jiwa. So sekarang ni ni kita nak cuci duit pula. Dah macam laundering money pula kan. Sangat meriah ya. Wow, ya Allah. Sangat meriah. Oh, durian. Durian pun ada. Bau. Ni night market. Sontra night market. Besar gila dia punya night market. Okay. So kita mulakan dari kanan lah kot bang. Kita mula dari kanan lah. Dan nanti ke sini terus balik. Macam-macam ada. Jomlah kita cuci mata. Tu Sontra night market.
Halal. For Muslim. Oh, halal. Ah. For Muslim. Oh, lemak sedap. So nice. So nice. So nice. Can buy ah. Okay. Okay. Kita orang beli t-shirt Vietnam ni. Best tau kain dia. Berkualiti harga duit Malaysia lebih kurang RM13. Tapi Cik Syah beli banyak, dia bagi kurang lagi sikit lah. Cantik pula tu. Okay, Alhamdulillah yang pasar malam tadi tu memang best sangat dan banyak barang murah-murah. Memang boleh membelilah kalau kat sini. Boleh shopping lah kan. Kalau kat Jepun tu tak berani nak shopping. Tunjuk balcony ni. Apa yang Cik Syah nampak daripada tingkap bilik. Okay. Ni. Kan menarik kan malam-malam. Kat bawah tu dia banyak tempat massage. Foot massage, body massage, ada spa. Ya, ada tempat makan, cuma tempat makannya tak halal lah. Okay, banyak juga hotel-hotel dekat sini. Meriah lah kat sini. Sangat meriah. Tempat naik boat tadi tu, dengan hotel tak jauh mana pun, tak sampai 10 minit Cik Syah rasa. Dan pasar pun sama, tak jauh mana dengan hotel ni. Dan hari ni selesailah aktiviti untuk hari pertama Cik Syah dekat Danang. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan seronok sangat. Daripada pagi, pukul 4 pagi kita orang dah bangun tadi. 4 pagi siap-siap pergi KLIA. Cuma sebab musim perayaan tadi, parking yang long term parking kat KLIA tu penuh. 3 kali kita orang pusing, tak berjaya juga rasanya. Husband Cik Syah drop kita orang dekat KLIA. Dia patah balik ke Putrajaya Central, parking dekat situ. Dan baru dia naik train pergi KLIA dan jumpa kita orang. Sebabnya kalau parking yang dekat tempat KLIA yang biasa tu tak tahulah berapa ratus nanti kan. Dah rugi pula. Okay, so Cik Syah nak recap sikit perjalanan hari ni. Pada pagi kita orang kat KLIA dan sampai Danang. Perjalanan lebih kurang 2 jam setengah. Waktu Vietnam lewat 1 jam daripada Malaysia. Lepas tu kita orang sampai, tour guide ambil. Terus bawa kita orang pergi Santa Marina, ataupun lebih dikenali sebagai Santorini kan. Okay, memang cantiklah tempat tu nak OOTD. Kalau perempuan pergi jangan lupa pakai dress cantik-cantik. Barulah bertambah-tambah cantik nak OOTD. Lepas pada kita orang pergi Sontra Marina tu, kita orang pergi Pagoda. Just nak tengok binaan je lah. Kita orang tak masuk temple pun, just nak tengok binaan dia yang Lady Buddha yang 67 meter tu. Lepas pada tu kita orang check in hotel di Boutique House. Hotel yang sangat murah, tak sampai 300 untuk 2 bilik dan 3 malam. Alhamdulillah, dan biliknya pun selesa. Nak solat pun muat, tak ada bersempit-sempit. Ada juga hotel dulu-dulu sampai kena solat atas katil. Okay, lepas tu kita orang pergi, lepas pada berehat sekejap tadi, kita orang terus ke dinner dekat Abdul Karim. Lepas dinner kita orang terus pergi cruise. Lepas cruise kita orang pergi pasar malam. Okay, recap untuk hari pertama.
Itu je lah daripada pagi tadi sampai ke malam. Sekarang dekat pukul 10 dah, 9.35 malam. Kita jumpa esok untuk hari yang kedua. Cik Syah akan melawat sekitar Hoi An. Banyak sangat aktiviti yang best. Korang jangan lupa tengok video Cik Syah yang next part untuk aktiviti dekat Danang. Okay, terima kasih yang dah menonton sampai habis. Nanti Cik Syah akan share juga kos-kos yang terlibat untuk hari pertama ni. Okay, korang jumpa lagi untuk video seterusnya Cik Syah dekat Hoi An. Bye, Assalamualaikum.